Saya kenal Yayasan Adi Azhar ni di sekolah-sekolah. Saya buat program. Bila buat program majlis khatam Quran di sekolah-sekolah, dia orang jemput saya bagi tazkirah. Masa yang sama, Yayasan Adi Azhar ni dia menginfakkan Al-Quran. Yang pertamanya, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Yayasan Adi Azhar. Untuk pengetahuan, sebenarnya kita ada majlis talaki Al-Quran 30 juzuk sepanjang bulan Ramadan. Semua lebih kurang keluarga emas, lebih kurang dalam 40 ke 50 orang. Kita ada pelajar tahfiz sama dan tahfiz harian yang mengulang alik, dan kita ada pelajar-pelajar daripada aulad. Pelajar aulad ni yang kelas malam, lebih kurang dalam 40 ke 50 orang macam ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar atas banyak bantuan. Sebenarnya saya kenal Yayasan Adi Azhar ni di sekolah-sekolah. Saya buat program. Bila buat program majlis khatam Quran di sekolah-sekolah, dia orang jemput saya bagi tazkirah. Masa yang sama, Yayasan Adi Azhar ni dia menginfakkan Al-Quran. Jadi percayaan saya dekat situ, kita nampaklah mereka ini bukan dia mengambil kesempatan. Masa yang sama, mereka ni sebenarnya untuk menyerahkan kepada sekolah-sekolah, mahtafiz dan NGO-NGO yang mengadakan majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau Quran kita nak infak, kita kena bagi sumbangan infak tu kepada saluran yang betul. Cadangan saya, beli Quran jangan kita letak dekat masjid, sebab tengah masjid ada banyak Quran dah. Jadi kita bagi duit, contoh Yayasan Adi Azhar ni, dia akan tempat-tempat yang sesuai, yang mereka tahu untuk diberi. Sebab kat masjid ni kadang-kadang banyak dah Quran tapi tak baca pun. Yang baca sebahagian saja. Macam kita pergi Mekah, Madinah, letak Quran tapi yang baca ni dekat bawah-bawah tak baca, yang atas saja baca. Jadi pahala tu dia tak mengalir. Dia letak Quran macam tu je. Jadi kalau kita serah orang per seorang, memang confirm dah baca. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Dani Firas. Nama saya Muhammad Dani Firas. Saya dari Ma'had Tafsir Quran Baitul Musaffah, Seremban, Negeri Sembilan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar kerana telah menginfak Al-Quran sebanyak 150 naskah. dan orang yang menginfak Quran di Ma'had kami sebanyak 150 naskah. Saya ingin mendoakan kepada orang yang menginfak Al-Quran ini, Panjang umur semoga murah rezeki dan dosa diampunkan Allah. dan diampunkan dosa oleh Allah. Amin. Terima kasih.